Selama kita hidup, kita hanya tengok salah orang. Kita hanya periksa salah orang. Kita hanya melihat kesilapan orang. Kita silap. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup setiap kesilapan hamba-Nya. Tetapi kita ini membuka perkara yang Allah telah tutupkan untuk hamba-Nya. Kita cari kesilapan itu. Kita lihat kesilapan itu. Kita ukur kesilapan itu. Walaupun perkara yang kita buat ini telah diberitahu oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berbuat demikian, nescaya seluruh amal saleh, amal ibadat yang pernah kita buat ini dihapuskan oleh Allah, sehinggalah kita memohon kemaafan kepada orang yang pernah kita bongkarkan kesilapan.